Mana nak start dulu ni? Siji loro telu papek ayam serama ni kan. Dominant power. Tengok depan-depan ni memang besar lah. So ni lah dia punya shuttle bus. Dia nak buang air dalam ni lah. Ya. Biasanya sel nombor 7 ni diletakkan untuk bantuan yang tua, ada sakit. Haziq Shell All Out by Majid Murtabak. Hai, Assalamualaikum bang. Murtabak bang. Order kat meja. Kat mana best? Kena scan lah? Tak payah. Order terus? Boleh. Okey. Saya nak murtabak. Murtabak yang special apa? Kita ada kambing, ayam dengan daging. Ada yang biasa, ada yang cheese. Okey, nak murtabak kambing satu. Yang biasa? Cheese. Yang cheese satu. Selalu orang makan mana? Cheese eh? Selalu orang makan lembu biasa. Yang Oh, daging. lembu. Okey. Yang cheese. Okey lah, lembu cheese satu. Air saya nak jus, ada jus. Ada tembikai, fresh orange, apple. Apple juice tak nak gula. Okey. Itu saja. Okey, masih. Tapi di sini boleh scan eh? Sure, tapi boleh order direct tadi. Sekejap lagi kita tunggu lah. Makan dah sampai. Murtabak. Murtabak daging cheese. Lembu cheese. Masih. Right. Wow. Besar. Itu seorang ni? Satu porsi untuk 2 orang. 2 orang. Okey. Satu porsi untuk 2 orang tapi tak habis ni banyak kan. Tapi boleh bungkus kan. Kita makan tu balik. Makan sekadar yang mampu. So aku ada apple juice, murtabak daging cheese. Oh, dia bagi kari. Apa dia? Kari ya. Aku rasa kari kot. Kuah kari, lepas tu dia ada sos. What could be better, guys? Kak, ni kuah kari ke? Ya, dah. Kari. Oh, dal. Okey. Terima kasih. Tanpa melengahkan masa lagi, jemput makan Murtabak Majid. Sebelum makan, ambil bau dulu. Okey, kita. Mana nak start dulu ni? Try lah. Cheese meleleh. Oh my god. Try kuah dal dengan kuah dal. Ni kuah dal dia bagi ni. Lain rasa dia. Dia tak rasa macam murtabak, tapi rasa macam burger pun ada tak? Kalau makan dengan fries ni sedap tak? Apple juice, no sugar. Apple juice segar daripada ladang. Banyak besar portion dia. Boleh makan untuk 2 orang. Dia punya daging isi apa ni, tebal lah. Nice lah. A very very nice. Alamak, dah kenyang lah. Kita habis banyak. Ni bukan food review. Ini sebahagian daripada travel vlog. Saya bukan seorang food review. No. Isi dia padat. Tak habis. Kena bungkus lah. Tak habis. Bang, bungkus bang. Tak habis banyak. Cash boleh? Cash boleh. 29. Abang orang Jawa ke? Orang Jawa ke? Ya. Oh. Cuba cakap Jawa sikit. Siji loro telu papek. Betul tak? Betul. Okey. Okey, masih Kak Okey. Best sedap.
Tapi banyak, tak habis. Kena bawa balik. Alright. Bye. Nanti saya datang lagi ya. Okay, insyaAllah. Bye. Okay, settle. Majidi. Baik Majid. Murtabak. Boleh try lah. Belah sana Singapura kan? Singapura belah sana. Shopping mall yang terbengkalai. Sini ikut yang beratur. Tak sure. Itulah Singapura. Bawa sekarang kita tak pergi lagi ke Singapura. Nanti ada rezeki aku pergi lah. Mahal tau Singapura. I'll see you after this. Ciao. And here we are in Zoo Johor. Oh, tu tiket Zoo Johor. Nak beli tiket? Malaysia. Malaysia bayar satu kad dekat Okay. Terima kasih. Yeah. Beli sana tiket. Okay. IC. Okay. keluarkan IC saja. IC. Okay. Dia berapa? 10 ringgit lah? Ya betul untuk Okey. dewasa Malaysia. Okay. Nak scan? Scan kat sini tiket. Okay. Kat sini ya. Betul. Okey dah. Boleh masuk eh? Boleh. Saya masuk dulu. Okay. Okay. So inilah Zoo Johor. Tak pernah masuk sini. Dia tengah buat apa tu? Oh, dia tengah membersihkan kawasan burung apa entah. Puyuh tu atas tu. Besar ke dia punya ni. Zoom. Walking distance. Boleh tahan lah. Besar ke. So, let's see our first impression. Check out this guys. Ini namanya burung apa ayam serama. Kan? Ayam serama ni kan? Hanya 10 orang saja dibenarkan masuk. Masuk dan keluar. Pintu tak kunci. So boleh masuk lah. Okey, buka. Tengok dapat. Dia tengah buat apa tu? Dia tengah nak mengawal tu. Dominant power. Okey, dalam ni dia ada ayam hutan, punai daun, burung cinta, burung merak, ayam serama, ayam hutan. Sedap kalau makan ayam hutan ni. Ayam hutan goreng kunyit. Tak dapat lagi ni. Oh, okey. Oh. Good luck bro. Di sini dia banyak buat renovation lah. Dia tengah memperbaharui. Tapi best juga datang sini awal pagi. Tak ramai orang. Aku tengok dalam Google RM30. Mungkin untuk bukan warga negara kot. Spesies paling rare. Hampir pupus lah. Tengok dalam video nampak kecil tapi besar. Kalau tengok depan-depan ni memang besar lah. First time tengok tapir depan mata. In real life. Comel ke? Tapir ni. Tengah tidur. Pagi lagi kot. Ini haiwan apa nama dia? Meerkat. Adalah penggali yang sangat baik mereka. Suka membina sistem liang dan lubang yang rumit. Weh, kejut aku. Tiba-tiba datang sini. Pemakanan omnivore. Oh, dia makan. Semua benda dia makan. Kebal terhadap racun beberapa ular berbisa dan kalajengking membolehkan mereka menjadi pemangsa kepada haiwan-haiwan ini. Oh. Style lah. Baik lah. Nampak macam jinak. Gerak lu. Beruang belah kiri. Aku rasa ni rimau. Rimau. Belah kiri beruang. Okay, let's check this out. Member barai, Mat. Belah sana. Jari kita tengok. Chimpanzee kot nama dia.
Ya. Okay, let's check this out. Belah-belah sana pula 320 langkah, 12.8 kalori. What the f*** bro? Comel oh. Can see bro. Okay. Ada apa lagi? Tempat yang tidak di cover. Gajah. Gajah tak tengok lagi. Gajah merupakan mamalia terbesar yang masih hidup di darat. Gajah Asia mempunyai dua subspesies iaitu EM indicus mineral. Accept. Do it now. Please select product. Okay. 4. Okay. RM2. So? Macam ni. Tak pernah guna. Canggih lah vending machine sekarang ni. Dah boleh pakai QR Pay. Ya. Daga lah. Nak sekejap. Ular tak jumpa ni. What's good? What's up bro? Tapi ni tak besar sangat lagi lah. Ni kira dah okey lah dia. Remaja lagi kot. Masih remaja lagi ni. Sekarang dah pukul 10.30. Settle lah. Tapi yang aku paling suka ni lah. Rakun ni. Exit belah kiri. So kita exit lah. Sejam setengah. Berada di zoo. Ya, semua benda dah tengok lah. Aku rasa aku dah cover semua kot. Exit. Exit. Oh, belah sini. House. Rasa berhantu tak cukup satu. Okey. Ni aku suka rasa berhantu ni. Okey. Here. Sedap lah kopi peng. Boleh lah, dia tak pahit sangat, tak manis sangat. Okey. Okey. Masih ya? First time. Oh ya. Try lah. First time try. Dia dekat sini ada, Petronas semua pun ada. Oh ya. Harga lain lah, yang ni murah sikit lah. Kalau Petronas dia nak harga dah. Okey. Dia produk dari Dia zoo ke? Local punya. Oh, brand-brand lokal. Oh, okey. Kilang dia dekat ni, Batu Pahat. Oh. Kopi peng. Okey. Let's try. Terima kasih. Okay. Boleh isap rokok guys. Ada tempat untuk isap rokok. So kita isap rokok kat sini sambil minum kopi. Kopi peng. Let's try. Bismillah. Rasa macam kopi susu lah. Kopi susu lah. Sedap. House egg. Not bad. Tapi sebenarnya banyak lagi tempat yang aku tak discover sebab mungkin dia ada banyak buat renovation. Tapi aku rasa mungkin aku dah cover lebih kurang dalam 60% kot. RM10 je. Untuk warga negara lah. Untuk yang bukan warga negara RM30, kanak-kanak RM5, warga emas RM5. OKU percuma, bawah umur 4 tahun. Percuma, free. Inilah waktu operasi 9 pagi hingga 6 petang. Dibuka setiap hari kecuali hari raya Aidilfitri. Tak apa, nanti aku letak link lah dekat description. So korang boleh check it out. Mak tanya, Kota Jail kat mana? Kota Jail. Jalan kaki dekat? Jauh. Oh, jauh juga? Tapi kita ada shuttle bus. Shuttle bus tu akan pergi ke Penjara Raya Mulik berhadapan dengan Kota Jail. Okay. Jadi abang tunggu kat sini, nanti shuttle bus datang, abang naik tu pergi ke sana. Nanti jalan seberang je untuk pergi Kota Jail. Bagi tahu kat driver bus ke? Tak, dia memang akan sini Penjara Raya Mulik, sini Kota Jail. Jadi dia bus akan pergi kat sini. Nanti abang naik je. Dia memang akan sampai situ lah? Memang melintas je jalan nanti sampai Kota Jail. Berapa ringgit? Bus tu free je. Bus tu memang yang parking kat Penjara Raya Mulik, kita sediakan untuk yang pergi ke zoo. Okey, tunggu sini lah. Tunggu kat ujung tu. Okey, masih ya? Sama. Okay.
Okay. So kita tunggu bas je lah. Nak pergi ke Kota Jail. Kita tunggu bas. Shuttle bus. Yeah. Kota Jail? Kota Jail. Ya. Thank you. So ni lah dia punya shuttle bus. Oh, first time naik bus. Bus shuttle. Free je. Sejuk. Sedap bus dia. It's very nice. Oh ni Kota Jail dah sampai. Okey, terima kasih. Okay. Sampai penjara Air Molek yang dikatakan penjara yang berhantu. Haunted jail. Let's check this out, guys. Nak lagi best datang malam lah. Baru boleh rasa. Assalamualaikum. Dilarang menjaja. Aku bawa air boleh tak ni? Kan nanti dia marah aku. Apa akan jadi lampu berlainan warna dicampurkan? Oh, okay. Sorry. Macam pergi dekat Petrosan saya tu. So inilah dia guys. Kota Jail. Ambil gambar sikit. Buat thumbnail lah. Kota Jail. Tahun 1883. Penjara yang lama. Let's check this out guys. Kita kena siasat. Macam biasa, kita kena siasat. Waktu operasi 10 pagi sehingga 10 malam. Beruka setiap hari. Tak boleh yang gambar? Serius lah, tak boleh yang gambar? Sekarang kita nak pergi ke rumah A. Rumah A. Okay. Bila kita ingat bila masuk je penjara dah terus blok-blok sel kan sebenarnya. Adalah bahagian-bahagian dia kalau tengok bawah tu memang bahagian perusahaan, bengkel-bengkel kayu. Saya pernah tengok dalam YouTube Faizal Rozi. Dia datang buat explore sini tapi time malam. Oh. Time tu belum buka lagi ke dah buka? Belum lagi saya. Lagi, sebab kita ambil alih dalam 2024. Oh, baru lagi ya. Kita baru buka tahun lepas bulan 3. Jadi sebenarnya dekat dalam sel ni dia tak ada tandas, jadi dia akan pakai tong hitam ni. Dulu dia pakai tong hitam ni satu untuk air bersih, okey. Satu lagi untuk najis dan dia datang sekali dengan penutup. Okay, kalau tengok memang diperbuat daripada kertas dan bau dia kuranglah sikit. Tapi memang berbau lah dalam sel. Okey. Dia nak buang air dalam ni ya? Ya. Dia berak macam tu Kalau tengok sebenarnya pensel-pensel ni memang dia dapat lah. Yang mana warden akan berikan pensel dan juga kertas supaya dia boleh tulis surat menyurat dan nanti postman akan hantar ke rumah lah. Tapi pensel tu perlu dikembalikan sebenarnya. Faham. Dia tak bagi simpan takut ni. Takut ada boleh buat senjata ataupun contoh-contoh. Kalau dulu menggunakan selai tolak good morning. Okay, dan dia akan ikat untuk tutup bahagian bawah kemaluan dia. Okay, jadi dekat sini dia akan menggunakan gayung. Okay, yang mana satu banduan kebiasaannya lah 10 gayung sahaja. Alright. 10 gayung. Dan dipantau oleh warden. Okay, warden kata satu. Oh, 10 kali basuh maksudnya. 10 kali cedakan lah. Nanti dia akan stop. Tak boleh lebih? Tak boleh lebih. Okey. Sebab nak mendisiplinkan. Jadi kalau tengok pokok-pokok tinggi memang tak ada lah dalam penjara. Memang tak ada, sengaja dia buang. Tak ada. Sebab dia boleh mendatangkan risiko untuk banduan lari. Dan sel nombor 7 ni, tulisan Muslim ni pada bulan puasa dia akan pisahkan lah yang mana Muslim waktu makan dia tak sama dengan yang Muslim. Kebiasaannya sel nombor 7 ni diletakkan untuk banduan yang tua, ada sakit. Kalau memang dijatuhkan hukuman, ini untuk banduan jatuh hukum saja. Kalau reman sekarang pakai oren ataupun purple. Kalau banduan yang dah jatuh hukum, untuk kes 6 bulan ke bawah, hukuman 6 bulan ke bawah dia akan pakai baju putih saja. Kalau yang memang hukuman lama, setahun ke atas, dia akan terus pakai baju merah lah. Baju merah. Dan peringkat-peringkat seterusnya. Yang hujung sekali tu dia special. Ni dipanggil do shoot.
Okay, blue shoot ni kira macam No shoot. blue shoot. Blue shoot. Okay, jadi seorang yang dah duduk lama dan attitude dia pun baik. Okay, so dia akan dapat blue shoot ni lah. Okey. Dia memang kira macam ketua kampung lah. Special sikit. Dan sebelah sini adalah banduan-banduan yang pernah melarikan diri. Kalau kita tengok kebiasaannya, banduan ni akan pakai macam ni lah. Contoh, basic dia baju merah. Okay, jalur dia hijau menandakan dia pernah lari penjara. Kalau yang dia pernah lari daripada sekolah yang dia ni, dia akan dapat jalur merah. Ni kita tunjuk semua contoh. Kalau yang biru ni dia pernah lari daripada tahanan polis. Okay. Hitam dia pernah lari daripada pusat serenti. Okey. Ini? Ini kita letakkan contoh yang mana memang semua tempat lah dia lari. Kalau tengok dalam kotak ni memang kita dah susun yang mana barang-barang disediakan oleh Jabatan Penjara. Ada tuala, ada selimut, slipper yang dulu slipper Jepun. Okay, tapi yang sekarang transparent lah supaya nak mengelakkan daripada banduan ni sorok-sorok barang terlarang. Okey. Tapi baju banduan akhir tak ada. Baju banduan akhir kita letak gambar ni. Baju banduan akhir ni collar dengan lengan dia merah. Ni sedikit pameran. Kalau tengok ada perisai dan juga cota. Tadi yang last tu tak boleh tunjuk dalam video sebab dia tunjuk orang kena sebab lah. Agak ngeri lah. Tapi okey lah, nice lah. Boleh datang sini. RM15 untuk express tour. Check this out. Rare. Mangkuk tandas paling rare. Nak aku tengok. Okay, I'll see you after this. Tak ada barang yang tertinggal Alright. Mula dulu. Nak bawa? Tak payah. Back. Goodbye, Joel. I'll see you next time. Hai, saya nak check out. Tahu letak dalam table sana. Use towel. Sama lah dua-dua ni. Okay, thank you. Alright, Grab tak booking lagi. Sekarang pukul 6.20. Isap okok dulu. Penat. Ini penat sikit. Daripada pagi sampai malam, aktiviti berterusan tanpa henti. Grab tak order lagi. Habiskan okok dulu. Okay, settle. Dah booking Grab. 3 minit. The driver is on the way. Aku dah booking tiket. Naik bas Sunny Express pukul 8.30. Bas tu bertolak. Sekarang baru pukul 6.30. Tapi aku decide untuk gerak awal sebab aku takut nanti jadi macam dekat Kuantan itu. Bas pancur loh. Kita gerak awal sikit pukul 6.30. Bas pukul 8.30. Which is okay lah. Sempatlah aku buat tour dekat terminal bas Larkin tu. Larkin Central. Ya. Tak apa sebab bas pukul 8.30. 8.30. Ada masalah. Sebab tu turun awal tu. Okay, thank you boss. Main entrance Larkin Central. Kios e-tiket, balai besar. So inilah dia. Terminal Larkin Central. Hari tu tak sempat nak review. Ni lah dia. Besar agak aku rasa lagi besar daripada Kuantan. Sangat ni. Form D13. Tapi sebab aku dah beli auto direct boarding pass. Tapi aku kena tanya juga dia punya counter, takut kena print tiket. Rasanya macam tak kot. Tak dapat naik single seat sebab dah penuh. Aku pun beli last minute. Very brown ada. Platform
Probably tempat tu dibaca kot. Rasanya kemungkinan besar. Sini tempat beli tiket. Boarding pass, online ticket. Okay, aku rasa kat sini kot dia boleh tanya. Saya perlu print ke tiket sebab saya dah beli? Tak payah. Terus masuk Situ kan tempat dia punya dibaca? Depan. Okay, masih hampir almost nak maghrib kan. So, kita lepak di masjid lah. TBS sekarang, TBS. Tempat dia baca kat bawah, masjid dia kat atas. Besar kipas dia.